Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak nasi goreng kunyit isi ikan goreng. Jom tonton cara saya membuatnya. Okey, ni ada bahan-bahan yang dah saya sediakan. Nasi putih, ada isi ikan goreng, ada sayur, ada bawang putih, bawang merah, cili padi dan juga bawang Holland. Okey, mula saya nak tumbuk dulu cili padi biar dia lumat, biar dia separa hancur macam tu. Lepas tu tumbuk pula bawang putih dan bawang merah. Kalau malas nak tumbuk boleh je kalau pakai chopper, tapi orang-orang tua cakap kalau tumbuk lagi sedap. Okey, ni dah siap tumbuk. Lepas tu ni ada bawang tambahan lah, bawang Holland. Dihiris secara nipis-nipis lah. Lepas tu bolehlah panaskan minyak, tumis bawang yang ditumbuk tadi sehingga naik bau dan sedikit garing. Masukkan juga bawang Holland. Seterusnya bolehlah masukkan serbuk kunyit dan masukkan perasa secukupnya. Ada garam, ajinomoto, gula dan Maggi cukup rasa secukupnya. Teruskan kacau biar sebati. Lepas tu bolehlah masukkan isi ikan goreng, kacau sekejap. Saya ada tambah juga serbuk lada sula. Lepas tu bolehlah masukkan nasi putih. Teruskan kacau biar dia rata. Nasi goreng kunyit ikan goreng ni orang-orang dulu pun dah pernah buat sebelum ni. So ni memang resepi legend lah. Memang sedap. Okey, nampaknya nasi pun dah merata dengan rencah tadi. So bolehlah masukkan sayur. Teruskan kacau sehingga sayur ni layu dan masak. Nasi goreng kunyit ni kalau lagi pedas lagi sedap. Okey, nampaknya nasi goreng kunyit isi ikan goreng saya dah siap, dah masak, bolehlah dihidang. Lepas ni kalau ada ikan goreng lebih, bolehlah buat nasi goreng kunyit ni. Memang sedap. Tak payah dah nak pakai lauk-lauk lain. Okeylah korang, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.